Profesor, kalau kita lihat lebih-lebih lagi apabila melibatkan bayi bertasis ataupun batuk kokon ni boleh menjadi sangat serius untuk bayi kerana sistem imun mereka mungkin lebih belum matang dan sebagainya kan. Jadi saya pernah dengar tentang pertasis, tapi sebenarnya apa kesannya kepada bayi? Mungkin Profesor boleh kongsikan. Pertasis, Prof Zul boleh menjawab lebih. Dia akan menengok bayi tu. Saya Okey. tengok ibu mengandung dari bayi. Tapi Mungkin kesannya sangat serius. Dia boleh mendapatkan masalah paru-paru, boleh masuk ke hospital ICU dan juga boleh mendatangkan kematian. Prof Zul boleh sambung. Datuk boleh sambung berkenaan dengan mengenai Kes bayi ni. pertasis ni memang kita sebenarnya dulu memang banyak kita tengok kes ni. Dan mereka selalunya dijangkiti dekat tekak dan paru-paru. Jadi mereka batuk teruk, betul-betul teruk batuk sampai tak boleh bernafas. Dan mereka batuk ni macam tu. Oksigen tak sampai kan tu. Dia tak boleh masuk. So lepas tu bila dia dan dia ada juga masalah lain. Virus tu boleh pergi ke otak mereka dan juga ada bahaya lain. Jadi tu sebabnya kita perlu mencegah benda ni sebelum dia kena. So sekarang ni kalau budak tu kurang daripada 5 bulan lagi teruk penyakit dia, dan kebanyakan mereka dapat jangkitan tu daripada ibu ataupun mereka yang di sekeliling mereka. Datuk dah menjawab soalan saya seterusnya, tapi saya nak lagi kompleks lagi. Kalau kita lihat berkenaan dengan bayi boleh dijangkiti pertasis, adakah ini biasanya daripada orang terdekat seperti ahli keluarga ataupun penjaga misalnya, dan sejauh mana sebenarnya Datuk ianya mudah berebat dalam situasi harian seperti di rumah, dan terutama sekali apabila seorang hanya mengalami batuk ringan dan tidak sedar mereka dijangkiti, dan bagaimana sebenarnya Datuk kita boleh mencegah daripada perkara ini berlaku? Betul tu bila mereka yang sakit tu kadang-kadang dia batuk sikit je. Tapi dia dah batuk lama dalam masa sebulan, 2 bulan. Tapi dia batuk sikit. Tapi tiap kali dia batuk, dia keluarkan virus tu. Jadi kalau ada bayi dekat rumah tu, bayi tu senang dapat jangkitan tu. Especially kalau dia baru lahir and belum dapat lagi vaksin yang pertama pada umur 2 bulan tu. Jadi so kalau kita nak betul-betul protect bayi tu kan, ibu tu patut dapat tidap, dan orang dewasa yang lain yang mungkin akan come into contact dengan baby tu patut diberi tidap juga. Okey, sebagai example bila anak saya dulu mengandung, masa first baby dia, saya dapatkan tidap. Pasal saya tahu ini dah 11 tahun dulu lah. Saya dapatkan tidap pasal saya nak protectkan supaya saya tak menjangkiti anak. Saya kerja di hospital kan. Saya dapat balik. Bagus betul. Selepas tu anak saya yang lain pun saya berikan injection tu. Isteri saya pun saya beri supaya bayi tu protected. Jadi orang lain tak adalah bawa pertasis tu kepada bayi baru tu. Sebab tu kalau kita bercakap tentang orang dalam pantang, tak boleh orang luar datang suka-suka orang kata berziarah dan sebagainya. Tak ada galak. Kalau mereka tak sihat. Ya, betul. Especially kalau tak sihat memang tak boleh. Kalau saya punya rules, tak sihat memang tak dibenarkan dan tak boleh pun datang. Okey, kita bercakap tentang bayi tadi. Kalau Profesor, kalau kita lihat bagaimana pula pengambilan imunisasi tidap semasa hamil membantu untuk melindungi bayi, dan bolehkah Profesor terangkan bagaimana antibodi dipindahkan daripada ibu kepada bayi, dan mengapa perlindungan awal ini sangat penting sebelum bayi cukup umur untuk menerima vaksin mereka sendiri? Satu soalan yang sangat baik dan sangat penting. So, bila ibu mengandung, ibu adalah sangat penting untuk melindungi bayi. Bayi di dalam badan mereka. Jadi bila kita memberi vaksin tidak pada ibu yang mengandung, ibu yang mengandung tidak akan mendapat jangkitan. Sebab tidak ada kuman dalam vaksin tu. Tapi ibu-ibu mengandung tu akan menjana antibody. Dan antibody ni spesifik tu vaksin tu lah. Antibody untuk tetanus, diphtheria dan batuk koko tadi, pertasis tadi. Dan antibody ini akan sampai ke bayi di dalam kandungan melalui uri ataupun placenta. Jadi antibody yang dijanakan oleh ibu akan mengalir ke bayi melalui placenta, dan bayi mempunyai antibody dia sendiri untuk melindungi diri dia apabila dia lahir. Sebab bila bayi lahir, imunisasi mereka tidak boleh melaksanakan kerja-kerja perlindungan daripada jangkitan.
Jadi vaksin adalah sangat penting sampai bayi itu mendapat vaksin mereka sendiri. Macam yang TDAP ni, ibu TDAP. Bila bayi itu dia akan detect dia lain. Dia sama juga tapi dia punya kandungan dia punya amount dia berbeza. Dan dia cuma akan dapat waktu 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Dan dia tidak lengkap dari segi kapasiti untuk melindungi diri dia sebenarnya sampai 3 vaksin itu lengkap. Jadi 3 bulan yang pertama tu dia terdedah dengan jangkitan daripada datuk, nenek, pakcik, anak, siapa sahaja. Betul. Jadi dia senang terdedah sebab especially pertussis ni senang dijangkiti. Jadi sebab itulah memberi vaksin ni pada ibu yang mengandung akan melindungi bayi sebaik bayi mendapat nafas yang pertama. Dan sekurang-kurangnya perlindungan tu akan menjadi satu perlindungan yang penting dalam 3 bulan yang pertama. Maksudnya selamatlah dalam keadaan waktu tempoh tersebut. Dan soalan saya seterusnya, Profesor. Selepas bayi dilahirkan, apa yang berlaku seterusnya? Adakah perlindungan daripada vaksin TDAP semasa hamil itu kekal dan berapa lama bayi boleh bergantung kepada antibodi tersebut sebelum memulakan jadual vaksinasi mereka sendiri? Tadi Profesor ada sebut berkenaan dengan tempoh masa 3 bulan dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan lebih detail lagi tempoh yang lebih sesuai dan bagaimana? Okey. Soalan yang penting juga sebab ini antibody. Betul. Sebab antibody dia tak selama-lamanya bayi tu kena membuat antibody dia sendiri. So sekarang antibody dari ibu tapi perlindungan pasif sangat penting. Jadi bila bayi diberi vaksin yang sama tapi dalam kandungan yang berbeza pada 2 bulan dia akan menjana antibody dia sendiri tapi tidak cukup untuk melindungi dia sampai dia habis antibody tu vaksin yang ketiga which is lebih 5 bulan. Betul tak Dato'? 5 bulan. Jadi antibody dari ibu tu kajian menunjukkan dia boleh melindungi bayi dalam masa 3 bulan pertama yang sangat-sangat penting. Hampir 90% melindungi bayi daripada mendapat jangkitan pertussis. 90%. Tapi vaksin ni bukannya 100%. Tapi dikatakanlah bayi tu mendapat pertussis, dia akan mendapat pertussis dalam kadar yang rendah dan kemungkinan mendapat komplikasi itu sangat kurang. Tapi perlindungannya hampir 90%. Okey, Sangat bagus. Bila kita dengar pun terasa macam kita dewasa pun kena ambil juga selepas ini. Ya betul. Perlu. Okey, kita teruskan dengan soalan kepada Datuk pula. Datuk Zulkifli, tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan kanak-kanak yang lebih besar ataupun orang dewasa kadang-kadang boleh memindahkan pertussis kepada bayi tanpa kita sedar. Tadi yang Datuk cerita dah ambil ketika 11 tahun lalu. Jadi apakah langkah praktikal yang boleh diambil untuk mencegah perkara ini? Dan adakah melibatkan vaksinasi ahli keluarga, amalan kebersihan atau strategi lain untuk memastikan bayi yang baru lahir itu kekal selamat? Tu memang benar. Kalau dah ada bayi yang baru lahir kan, kita perlu pastikan yang kepersekitaran bayi tu tak menjangkiti dia. Jadi yang pertama, kalau ada ibu tu, pastikan orang yang datang nak jumpa bayi, nak cium bayi semua tu, tak ada penyakit lah. Kalau datang tengok hidung ni merah semua tu, jangan ambil dia dekat ambil kan. Yang kedua, mereka yang datang tu, patutnya yang dekat lah. Macam atuk nenek, ayah dia, makcik, pakcik, siapa-siapa yang dah datang ke rumah tu, dan adik-beradik ke, patut diberi vaksin TDAP ni. Patut saya kata, okey, belum tidak tak boleh datang rumah. Boleh saya mencelah. Boleh, silakan. Macam apa topik ini? Sebab yang itu, kita nak kena vaksin tidak ni datuk, nenek, makcik, pakcik, anak beranak. Sangat ramai. Betul. Sangat susah kan? Sebab tu imunisasi vaksin, memberi vaksin pada ibu mengandung yang paling bagus. Sebab dia akan melindungi bayi tu direct. Yang lain ni, kita panggil sekeliling kan. Susah kita nak vaksin semua orang. Betul. Jadi kita vaksin ibu mengandung menjana antibody mengalir ke bayi melalui uri. Di dalam sewaktu dia masih belum dilahirkan, dia telah mendapat antibody. Bila dilahirkan, even daripada orang panggil the first breath. Dia telah dilindungi. Itu yang kita nak tu. Sebenarnya ibu mengandung ni sebenarnya yang sangat penting. Okey. Itu yang betul tu. Okey, kita dah menjawab semua soalan tersebut.
Tapi ada soalan lagi pada Profesor. Sejauh mana sebenarnya keberkesanan imunisasi Tdap ini sebenarnya? Adakah ia memberi perlindungan yang kuat untuk ibu dan bayi? Dan adakah terdapat faktor-faktor tertentu yang boleh mempengaruhi keberkesanan yang perlu diketahui oleh umum? Sebab kalau kita sebut tadi, daripada awal lahir, sedar nafas, oksigen tu je dah memang kena ada perlindungan. Tapi bagaimana Profesor melihat perkara ini? Satu soalan yang sangat baik sebab keberkesanannya kalau kita mengikut kajian, kita mesti ikut sains sedikit kan, menunjukkan dia boleh melindungi bayi sampai hampir 90%. Tetapi ibu perlu diberi vaksin tu sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum dia melahirkan. Sebab antara 2 minggu ni adalah di mana antibody tu akan dijana dalam kadar yang tinggi. Jadi kata saya bagi vaksin tu 36 minggu, dia bersalin 37 minggu dan dia tidak akan dilindungi yang sepenuhnya. Dan dari situ kita kena vaksin datuk nenek ni semua. Sebab dia tidak cukup. Sebab itu kita katakan vaksin tu perlu diberi sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum dia lahir. Sebab tu kebanyakan guideline mengatakan 16 minggu ke 20 minggu ke sampai 36 minggu. Di Kementerian Kesihatan 28 minggu ke 32 minggu. Tapi tak semestinya kalau ibu tu datang 36 minggu dia tak beri. So dia case to case basis. Kalau kita tengok kajian di United Kingdom, kalau dia datang 38-39 minggu pun dia beri. Tapi dia akan mengatakan kadar lindungan itu adalah kurang disebab dia kurang daripada 2 minggu dan dia akan sarankan vaksin orang-orang yang lain tu. Jadi poin dia adalah vaksin awal. Kalau boleh lagi awal lagi bagus. Sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum bersalin. Jadi kita tak tahu bila nak bersalin kan. Jadi sebab tu dia punya ada range dia lah. Kalau kata dah bagi tapi tak cukup, dan kita lindungi dari segi yang lain tu lah.